kitab karangan Ayatollah Khomeini apa? Hukumatul Islamiyah, Kasyaful Asrar. Dia ada portion dia tulis itu bahawa kami akan korek manjat Abu Bakar dan manjat Umar, dan kami akan bakarkan kerana mereka merampas hak pentadbiran, pengurusan hak khalifah daripada Ahlul Bait. Dalam video Pak Cik ini, dia mendakwa kononnya kitab Al-Hukumah Al-Islamiyah mengandungi teks kononnya kami akan mengeluarkan jenazah Abu Bakar dan Umar dan membakarnya. Setakat pencarian saya, tidak wujud teks tersebut dalam kitab Al-Hukumatul Islamiyah. Kalau kita semak dengan AI sekalipun, jawapannya ialah tidak terkandung dalam karya rasmi Al-Hukumatul Islamiyah Ayatollah Khomeini. Dalam dunia akademi, dakwaan besar seperti ini memerlukan bukti besar. Cabarannya ialah tunjukkan muka surat, cetakan serta teks asal yang lengkap dari kitab Al-Hukumatul Islamiyah. Jadi ini satu pembohongan atas pentas agama. Entah kenapa pembohongan terhadap Syiah sudah menjadi kebiasaan bagi komuniti Ahlus Sunnah. Mereka berbicara sesuka hati di atas pentas agama. Hatta fatwa anti-Syiah yang telah saya baca mengandungi pembohongan dan manipulasi. Ini sangat mengejutkan kita. Misalnya Syiah percaya ada Quran lain dan fatwa berasaskan pembohongan itu digunakan untuk menzalimi pengikut Syiah. Sebelum kita pergi kepada inti perbahasan, mari kita lihat. Pakcik ini mendakwa kononnya Syiah mengangkat tangan tatkala tahiyat awal dan akhir dan membaca laknat ke atas dua berhala Quraisy. Dia akan macam ni, rukuk yang tahiyat awal mereka 3 kali, tahiyat akhir 5 kali. Itu dia panggil doa. Dia ada doa atas jebtain, dua berhala. Siapa? Mereka akan laknat Abu Bakar dan Umar. Baik Pak Cik, dengar baik-baik di sini. Jangan banyak sangat berbohong. Kerana itu adalah sifat Dajjal. Dajjal pembohong memang wujud di setiap zaman. Termasuklah Pak Cik, takbir 3 kali dalam fiqh Syiah ialah setelah selesai sembahyang, iaitu setelah salam, bukan dalam tahiyat awal. Mari kita lihat sembahyang yang didirikan oleh Ayatullah Syekh Ja'far Subhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa Anda dengar sendiri, takbir 3 kali itu adalah menyebut Allahu Akbar, bukan laknat. Betapa jahil sekali Pak Cik ini. Tak ada beza dengan Wahabi tatkala berbohong tentang Syiah. Sama saja. Sila buka dalam kitab Sahih Bukhari, muka surat 206. Babul zikri ba'da salah, bab setelah sembahyang. Riwayat dari Ibnu Abbas, kuntu a'rifu in qada'as salatin nabi bit takbir. Yang aku tahu, Nabi selesaikan sembahyang dengan takbir, iaitu mengucap Allahu Akbar. Demikian juga dalam kitab Sahih Muslim, babul zikr ba'da salah, bab setelah sembahyang. Ma kunna na'rifu in qada'as salati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa bit takbir. Kami tidak tahu amalan selesai sembahyang Nabi melainkan dengan takbir. Ini amalan yang dilakukan pengikut mazhab Syiah yang tidak diamalkan oleh umat Islam arus perdana dan kemudian dipandang serong oleh pakcik ini. Benarlah Nabi bersabda, Islam bermula dalam keadaan terasing dan akan kembali terasing sebagaimana ia bermula. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis ini merujuk kepada amalan ajaran atau hidup Islam yang tulen, yang kembali dipandang terasing, janggal atau sedikit diamalkan oleh masyarakat umum pada akhir zaman. Dalam mazhab Syiah, amalan sunnah takbir 3 kali setelah solat masih diamalkan walaupun ditinggalkan oleh umat Islam arus perdana, dan ia mengandungi pengertian yang sangat besar. Dalam kitab Ilalus Syara'i' yang ditulis oleh ulama besar Syiah kurun keempat Hijrah, Syekh Saduq Abi Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Musa Ibnu Babawah Al-Qumbi, dalam muka surat yang ke-360, diriwayatkan Al-Mufaddal bin Umar bertanya kepada Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam, li'ayyi 'illatin yukabbirul musalli ba'da at-taslim thalathan yarfa'u biha yadayhi. Apakah sebab seseorang yang solat itu bertakbir setelah memberikan salam sebanyak 3 kali sambil mengangkat kedua tangannya? Faqala li anna an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma fataha Makkah
صلى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود فلما سلم رفع يديه وكبر ثلاثا. Beliau menjawab, kerana sesungguhnya Nabi SAW ketika membebaskan kota Mekah, baginda menunai solat zuhur bersama para sahabatnya di sisi Hajarul Aswad. Setelah baginda memberikan salam, baginda mengangkat kedua tangannya dan bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu baginda mengucapkan takbir berikut. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa ghalabal ahzaba wahdah. Falahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikianlah ucapan Nabi SAW. Thumma aqbala ala ashabihi faqala, kemudian baginda menghadap kepada para sahabatnya dan bersabda, La tad'u hadha at-takbira wa hadha al-qawla fi duburi kulli salatin maktubah fa inna man fa'ala dhalika ba'da at-taslim wa qala hadha al-qawla kana qad adda ma yajibu alayhi min syukrillahi ta'ala zikruhu ala taqwiyatil Islam wa jundih. Janganlah kamu tinggalkan takbir ini dan ucapan ini setelah setiap kali solat fardu. Kerana sesungguhnya sesiapa yang melakukannya setelah memberikan salam dan mengucapkan ucapan ini, maka sesungguhnya dia telah menunaikan apa yang wajib ke atasnya, iaitu bersyukur kepada Allah Ta'ala atas keteguhan, kekuatan Islam dan tenteranya. Demikianlah amalan sunnah Nabi yang akhirnya dipandang serong oleh sebahagian pihak. Renungkanlah, wahai para pencari kebenaran, bahawa ciri utama orang mukmin sejati ialah tabayyun, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa berita, maka selidikilah. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Inilah tiket keselamatan akidah dan akal. Sesiapa yang meninggalkan tabayyun, maka ia sebenarnya telah meninggalkan sebahagian dari imannya. Ataupun jujur kita katakan, ia belum lagi menjejakkan kaki ke medan keimanan yang hakiki. Sungguh menggelikan apabila ada yang dengan gagahnya di pentas agama berjubah labuh dan berserban anggun, tetapi lidahnya tidak jemu, menyuntik racun dusta ke dalam minda umat. Mereka mencipta naratif dengan manipulasi, menuduh tanpa bukti. Dengan penuh keyakinan mereka melabelkan diri mereka sebagai pembela sunnah. Namun sedarlah, pembohongan di atas mimbar agama adalah jenayah yang lebih kejam daripada pedang. Ia meracuni akal, membutakan mata hati, mewariskan generasi yang buta sejarah, tuli terhadap kebenaran, bisu dalam menyanggah kebatilan. Janganlah tergamam dengan jubah labuh dan serban yang putih, kerana iblis pun dahulunya termasuk golongan yang rajin beribadah, tapi keangkuhan dan dusta tetap menjahanamkannya. Berapa ramai yang bersarung jubah tapi hatinya berselimutkan kebencian. Berapa ramai yang berserban tapi lidahnya lebih tajam dari pedang dalam menciptakan fitnah. Maka wahai para pecinta kebenaran, jadikanlah tabayun sebagai pelita. Jangan sekali-kali pajakkan akal kepada mereka yang gemar berdalih tanpa dalil. Kerana pada akhirnya, hanya mereka yang asing dengan jalan kebenaran dan merasa sunyi. Dan beruntunglah mereka yang asing itu. Islam bermula dalam keadaan terasing dan kembali terasing. Sebagaimana ia bermula, beruntunglah orang yang asing. Hadis Sahih Muslim. Namun ketahuilah, keterasingan yang benar adalah kerana berpegang teguh kepada sunnah hakiki. Bukan kerana berani memutarbelitkan doktrin yang goyah. Di manakah terletaknya pakcik yang gemar berdusta itu dalam hadis ini? Tanyalah hati anda sendiri. Jika ia mampu berdetak dan berdegup dengan jujur, insya-Allah bertemu lagi dalam episod jawapan akan datang. Selamat bermuhasabah.